Hari ketiga, dia pintepas mungkin lakaran ke Nikko. Kita orang keluar agak lewat dalam pukul 10 pagi. Dalam perjalanan dari Airbnb ke Asakusa Station, kita orang sempat nampak Tokyo Skytree dari jauh. Kami singgah kejap beli kebab sebab pagi tadi tak sempat nak sarapan. Dari Airbnb, kita orang ke Asakusa Station dan menuju ke Tobu Skytree Line. Kita orang tak book tiket awal sebab masih takut-takut manage masa. Maklumlah nak menguruskan 10 orang, risau tak dapat commit time. Lagipun ada beberapa aku tengok view boleh je beli on the spot. Tapi mungkin time kita orang ni sedikit peak. Train yang kita orang nak naik ni semua penuh. Yang ada kosong pukul 11.20. Itu pun seat semua asing-asing. Lama kita orang berbincang dengan cakap ayam itiknya. Kita ni cakap Inggeris slang jauh, lain pula yang ditranslate. Last kita ambil je seat asing-asing, tapi masih dalam gerabat yang sama. Dah siap beli, baru ingat tiket balik tak beli lagi. Bila tanya balik, dia kata ada last train pukul 6.30 petang. Nasib baik ada, itu pun seat asing-asing, siap lain-lain gerabat pula. Lepas tu kita orang masuk dalam. Barulah ada senyum sikit, settle masalah. Inilah train kita orang. Dari Asakusa Station ke Tobuniko Station, perjalanan mengambil masa hampir 2 jam. Aku cadangkan dekat korang kalau nak book ke sini, keluar awal pagi, book tiket train siap-siap dekat website dia. Aku ada share link book train dekat bawah. Nikko terletak di Prefektur Tochigi, Jepun dan terkenal sejak berabad-abad lalu sebagai pusat keagamaan dan budaya. Selain kuil-kuil bersejarah, Nikko juga terkenal dengan keindahan semula jadi, gunung, air terjun dan hutan yang mendamaikan. Sepanjang perjalanan dalam train menuju ke Nikko ni, kiri kanan penuh dengan pemandangan cantik. Gunung, sungai, hutan, memang syok layan view dari dalam train. Okey, sambil korang layan view dalam train ni, aku tunjukkan sikit macam mana korang nak book tiket train dekat website dia. Okey, mula-mula korang klik dulu link yang aku share dekat bawah. Korang scroll sampai bawah sampai jumpa Purchase and Reserve Tobu Railway Limited Express Ticket. So korang klik yang tu. Lepas tu dia akan pergi dekat page ni dalam bahasa Jepun. Korang tukar dulu kepada English. Korang pilih departing station Tobu Skytree Line dekat Asakusa tu. Lepas tu arriving station korang pilih Nikko Line. Name station dia Tobu Nikko. Dan korang pilih lah berapa person and check the availability, then korang boleh proceed untuk beli tiket. Dah sampai Tobuniko Station. Budak ni baru bangun tidur. Tengoklah ni, dekat train station dia pun cantik. Tujuan kita orang pergi Nikko ni nak pergi Edo Wonderland. Dari Tobuniko ni sepatutnya kena jalan dalam 3 minit menuju ke JR Nikko. Dekat situ ada free shuttle bus ke Edo Wonderland. Korang boleh refer schedule bus dekat website Edo Wonderland. Tapi sebab kita orang dah lambat, kita orang sampai dalam 1.20, tak sempat nak kejar bas. Second bus pula pukul 3 PM yang mana dah terlalu lewat. Jadinya kita orang decide untuk ambil taksi. Memang tak dinafikan lah, agak mahal. Perjalanan ke Edo Wonderland mengambil masa dalam 20 minit. Pemandangan kat sekitar Nikko ni memang cantik. Dah sampai Edo Wonderland. Kita orang beli tiket on the spot je sebab bila aku check tak banyak beza pun beli dekat online website. Harga tiket korang boleh refer dekat website dia. Aku share link dekat bawah.
Edo Wonderland ni adalah taman tema yang hidupkan semula suasana bandar Edo zaman dulu. Dengan latar belakang gunung ganang yang cantik Nikko ni, kat sini kita boleh transform jadi orang Edo. Macam ninja, samurai, penduduk bandar. Ui, sejuknya. Sepanjang perjalanan nak masuk dalam Edo Wonderland tu, cantik sangat pemandangan dia. Kita orang memang awal-awal dah decide nak sewa kimono dekat sini sebab nak feeling jalan macam orang kampung zaman Edo. Tak dinafikanlah harga kimono rental dia memang agak mahal. Ikutlah apa pilihan yang korang nak. Boleh survey dulu dekat website dia. Dia ada macam-macam jenis kostum. Sarah punya aku pilih town girl. Disebabkan Sarah pilih colour biru, aku pun ambil biru juga. Mula-mula tu aku nampak macam biasa je sebab bunga dia besar-besar. Tapi bila dah siap, cantik pula aku tengok kimono ni. The boys of course lah pilih ninja, dapat free pedang samurai tu. Tengoklah tu, masing-masing dah beraksi. Remy dia pilih samurai. Husband member pula pilih Ronnie. Aku, kawan aku dengan anak dia pilih samurai daughter. Tengoklah ni Sarah jatuh pula, dia tak tahu aku susah nak tunduk. Edo Wonderland ni bawa kita terus masuk ke zaman Edo lebih 400 tahun lepas. Ia adalah taman budaya yang memfokuskan pada zaman Edo sekitar tahun 1603 ke 1868. Waktu di mana samurai, ninja dan budaya tradisional Jepun berkembang pesat. Tempat ni dibina untuk hidupkan semula suasana Jepun lama dengan bangunan tradisional, samurai, ninja dan macam-macam lagi. Semua pekerja pun pakai pakaian zaman dulu. Jadi, korang rasa betul-betul macam berjalan zaman sejarah. Kalau korang nak rasa macam hidup zaman samurai, inilah tempatnya. Yang ni ialah Shinsengumi. Diorang ialah satu unit khas yang ditubuhkan masa akhir zaman Edo sekitar tahun 1863. Asalnya, diorang ditugaskan untuk jaga keamanan di Kyoto sebab masa tu Jepun tengah kacau bilau. Banyak pergaduhan politik dan rusuhan. Ahli Shinsengumi ni kebanyakannya samurai kelas rendah atau orang biasa yang memang hebat berlawan. Diorang terkenal dengan disiplin ketat, peraturan keras dan seragam biru muda yang memang ikonik. Sebenarnya ada banyak sangat aktiviti dekat sini. Ada persembahan teater, ada pertunjukan ninja, samurai, ada latihan ninja, boleh cuba pengalaman baling shuriken. Ada macam-macam dekat sini. Ada kelas budaya tradisional, belajar tentang teh Jepun, seni kraft tangan, permainan zaman Edo. Ada juga mission untuk budak-budak kecil selesaikan masalah ninja kecil. Tapi banyak yang kita orang tak sempat buat. Dah nampak tiang-tiang merah ni, kita ambil lah gambar dulu sama dengan baju kan. Tu Roronoa Zoro. Patut kena ambil gambar macam ni, gigit pedang. Salah satu tempat yang aku sempat masuk dekat Edo Wonderland ni, ada satu tempat unik dipanggil Jigoku Temple atau kuil neraka. Tempat ni memang lain daripada kuil biasa sebab ia direka untuk tunjukkan konsep neraka dalam kepercayaan tradisional Jepun. Masa kita orang masuk, kita akan lalui lorong-lorong gelap penuh dengan patung, bunyi-bunyian seram dan gambaran macam apa yang orang zaman dulu bayangkan tentang hukuman selepas mati. Boleh kata Jigoku Temple ni macam rumah hantu tapi dengan sentuhan budaya Jepun zaman Edo. Aku tak mute-kan suara dalam video ni sebab aku nak korang layan bunyi-bunyi tu sekali. Tapi aku dah lajukan video ni.
Lepas tu kita sambung pusing-pusing. Yang dua orang ni nak berlawan pula. Ronin versus samurai lah konon. Yang kita orang pula adik-beradik, Otoke dengan Osuke. Korang layanlah dulu gambar banyak-banyak ni. Ni ninja pula buat persembahan. Dalam pukul 4.30 macam tu, kita orang dah bergegas nak kena pulang baju. Kalau korang datang sini, aku cadangkan first korang kena check dulu operating calendar. Sebab ada hari yang dia tutup. Minggu yang aku pergi ni, 2 hari dia tutup. Aku mula-mula ingat nak pergi hari Selasa tapi tutup. Jadi aku terpaksa pergi hari Isnin. Diorang bergambar dulu dengan orang ni. Tengoklah dia ketawa, kelakar betul. Rushaidi ni beli pedang kecil. Boleh ukir nama. Apa asyik nak besar macam kecil tu? Haruslah kita orang yang jadi orang last keluar dari sini. Dia akan greeting orang yang last tu macam ni. Menarik kan? Lepas keluar ni, kita orang tunggu the last shuttle bus pukul 5.45 petang. Shuttle bus hantar ke JR Nikko, so kena jalan sikit menuju ke Tobu Nikko Station. Train kita orang dalam pukul 6.30 petang macam tu. 6.30 pun dah gelap macam ni kan? Dalam perjalanan balik ni, kita orang memang dah duduk asing-asing. Yang budak ni memang dah tertidur dah. Apa yang aku boleh share dengan korang, korang memang kena book tiket train awal. Pilih awal pagi. Ataupun korang boleh terus je masukkan Nikko ni dalam itinerary. Sebab Nikko ni memang cantik sangat nak explore. Masukkan 2 hari 1 malam ke 3 hari 2 malam pun lagi best. Dah sampai Asakusa Station. So far, aku rasa trip Nikko ni memang paling best. Paling aku tak menyesal masukkan dalam itinerary. Perjalanan balik kita orang dari Asakusa Station ke Airbnb ambil masa dalam 7 minit berjalan kaki. Sambil tu kita orang menikmatilah pemandangan di sekitar dia. Okay, kita continue part 4. Bye.